wabarakatuh. Gunung tinggi tetap kudaki, laut luas berani kuarungi. Salam sejahtera saya beri, perkenalan ini mohon diberkati. Nama saya Aidil Sufina binti Nuris Fahmi, pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gua Perahu Indah dengan kod sekolah PEA 0018. Pepatah Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Maka hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah novel yang telah mencuri perhatian saya, iaitu The Golden Triangle, karya penulis terkenal Maurice Leblanc. Novel ini mengandungi 425 halaman bercetak dengan sisipan kandungan sebanyak 19 bab. Novel ini juga diterbitkan oleh penerbit X pada tahun 2024. Untuk pengetahuan semua, Maurice Leblanc ialah seorang penulis dari Perancis yang terkenal dengan watak Arsène Lupin. Beliau juga bijak mencipta kisah penuh misteri, penggambaraan dan teka-teki, dan The Golden Triangle adalah salah satu hasil terbaik beliau. Pertama, izinkan saya menerangkan tentang sinopsis ringkas buku ini. Novel ini mengisahkan tentang seorang veteran tentera yang tempang, iaitu Kapten Patrice Barber, yang jatuh cinta dengan seorang jururawat bernama Coraline yang pernah menyelamatkannya. Namun, percintaan mereka menjadi bahaya apabila Coraline menjadi sasaran dan Kapten Barber bersama 7 orang askar kudonya bangkit sebagai pelindung. Tanpa disangka, Coraline juga terlibat dalam perebutan emas oleh organisasi rahsia. Tragedi demi tragedi berlaku, dengan pembunuhan dan kehidupan misteri yang semakin rumit. Terdapat kisah masa silam antara Kapten Barber dengan Coraline yang tidak mereka sedari. Hubungan mereka rupanya bermula sejak kecil lagi, walaupun mereka tiada memori tentangnya. Bagi saya, The Golden Triangle bukan sekadar novel aksi, ia juga syarat dengan nilai kasih sayang, pengorbanan dan keberanian. Saya terharu apabila Kapten Barber sanggup mempertaruhkan nyawanya demi wanita yang dicintai. Ia mengajar saya bahawa kasih yang tulus akan membina kekuatan luar biasa dalam diri seseorang. Sebagai pelajar, saya belajar daripada novel ini bahawa perjuangan datang dalam pelbagai bentuk. Walaupun saya tak berperang di medan sebenar, saya juga berperang dalam pembelajaran, membina jati diri dan mencari semangat apabila ingin rasa putus asa. Akhir kata, The Golden Triangle telah membuka mata saya tentang makna sebenar keberanian, cinta dan misteri kehidupan. Sebuah novel yang bukan sahaja mendebarkan tetapi juga mencuit hati. Sampai sini sahaja perkongsian saya tentang novel ini. Sekian, terima kasih.